اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين المعتدين الظالمين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشدد كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang berilmu dengan kedudukan yang tinggi dan istimewa. Surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati berbahagia Al-Fadhil Imam tua kita semua. Saya pun tak sempat nak bertanya nama beliau tadi. Dia orang masih muda. Alhamdulillah, saya tengok dalam 31 tak silap saya. Lebih kurang lah. Muda sangat. Yang dihormati seluruh tuan kuasa pengurusan Masjid At-Tayyibah yang saya kasihi, yang saya hormati, kena sebut sahabat lama saya, sebagian saya di Riau lama. Beliau abang pada saya lah, Al-Fadhil Dr. Abdul Rahman Said Hussein. Saya tak sangka-jangka dapat tengok wajah beliau pada malam ini di Masjid Tayyibah
seberang salur Pasir Mas ini. Saya pun tak tahu beliau di orang sini. Alhamdulillah Allah berikan rezeki pada malam untuk mengikat kembali. Bukan putus, tapi lama dah retak. Retak bukan berbalah kerana tak bertemu. Dapat bertemu pada malam ini, alhamdulillah. Saya cukup seronok dan rasa bahagia melihat wajah Dr. Said yang merupakan jiran tuan-tuan dan pastilah tenaga pengajar di Masjid Al-Tayyibah ini. Alhamdulillah. Dan yang saya kasihi, para alim ulama kalau bersama kita pada malam ini, para asatidzah yang dikasihi seluruh kehadiran para jamaah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat tetamu-tetamu Allah, Maghrib dan Isya di malam 23 Syawal yang penuh barakah insyaAllah. Alhamdulillah, dengan izin Allah jualah ma qaddarallahu sya'a fa'al. Allah menentukannya untuk saya sampai ke Masjid Al-Tayyibah pada malam ini setelah acap kali pun guru tuan-tuan Al-Fadhil Faiz Fadlullah acap kali WhatsApp kepada saya, Ustaz, bila balik Kelantan tolonglah bagi tahu Koko ada ruang satu malam untuk datang ke masjid saya. Tanpa tanya masjid mana, tanpa tanya. Acap kali. Tapi untuk hari ini, dengan izin Allah, saya WhatsApp ke dia minggu lepas. Ustaz Faiz akan balik ke Kelantan 3 hari atas urusan tertentu. Jadi kalau anda nak selit ceramah, bolehlah dalam kadarnya. Mana ceramah biasa, rupa-rupa luar biasa malam ni. Pertama, luar biasa, hadiah banyak untuk saya lah tu, nampaknya. Yang kedua, jamuan raya. Itu yang letih tu. Antara ceramah dengan jamuan raya mana lebih utama. Kalau ceramah malam ini, saya tak panjang lah. Sekadar pukul 10.30 kita berhenti. Jamuan lepas 10.30. Kalau tuan tu boleh duduklah. Kalau tidak, saya akan berhenti. Belum pukul 9 saya berhenti. Kita akan nikmati jamuan raya. Saya dengar kambing 4 ekor tu bawah. Lebih kurang tu, Tuan Imam. Alhamdulillah, itu keadaan. Sebab ceramah-ceramah tuan-tuan tengok kepada situasi. Kalau para jamaah nampak bergelisah, pegang lutut, usap kaki, tengok jam, kaki dah bertukar jawab terakhir, tanda ceramah kena berhenti lah tu. Kerana orang ramai dah letih dengan ceramah. Di malam tu saya tengok tuan tak berubah tempat. Nampak relax, tak berubah tempat, tak nampak pegang kaki, tak nampak becik ibu kaki. Saya ingat saya ceramah pukul 10.30 sungguh lah. Tengok keadaan. Yang saya tengok, imam tua kita, setara mana dia? Maka dia duduk urut paha, duduk pegang kaki, saya berhenti awal lah. Tengok keadaan dia macam mana. Sebab kita ni malam ni ada jamuan, itu yang paling utama sekali. Wallahu a'lam, sekali dimaklumkan. Jadi tuan-tuan sekalian, itu muqaddimah secara penuh keinsafan, dan saya syukur pada Allah Azza wa Jalla untuk sampai ke Masjid Al-Tayyibah pada malam ini. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Walaupun saya kerap balik ke Kelantan, kampung saya di Macang, di Labuk Macang, tetapi banyak ceramah belah Macang, belah Kota Baru. Macam malam besok, kalau saya balik Kelantan, wajib, kira program wajib balik Kelantan malam besok di Masjid Al-Hakim Taman Tanjung Cat, Kota Baru. Itu kira tempat wajib, kerana pengusinya adalah mantan SK Kelantan dulu, Datuk Asri Alias, dia orang Macang. Bila disebut saya Ustaz balik Kelantan, wajib kena rumah majlis saya. Dia wajibkan saya hadir, kena datang semua lah. Alhamdulillah malam tuan-tuan sekalian, syukur pada Allah Azza wa Jalla.
Bukan kecil makna pertemuan sebegini kita. Kita bertemu di tempat yang berkat, di masjid. Kita bertemu di majlis berkat, belajar ilmu. Kita bertemu di tempat yang begitu indah sekali, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keberkatannya. Berkat masa Isyak dan Maghrib, berkat tempat rumah Allah Azza wa Jalla, berkat majlis ya ilmu. Ini satu nikmat yang menghimpunkan kita. Hati yang sakit bila ke masjid, insyaAllah sembuh. Jiwa yang gersang bila ke masjid, hidup insyaAllah. Akhlak yang buruk bila ke masjid, berubah pada akhlak baik insyaAllah. Dosa banyak bila ke masjid, Allah ampunkan dosa kita insyaAllah. Ini pengkalan kita sebenarnya. Pengkalan menyatukan kita. Yang jauh kita rapat-rapatkan, yang dekat kita serasi-serasikan. Dalam saf yang sama, berimamkan imam yang satu, zikir yang sama, bahkan doa yang sama kita aminkan. Itu satu nikmat yang menyatukan kita. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita ni tak sama kehidupan kita. Wajah tak sama, rezeki tak sama. Bangsa mungkin tak sama. Tetapi Allah satu kita kerana agama. Ia menyatu kita Islam dan iman. Islam, iman menyatukan kita. Iman Islam menyatukan jiwa hati kita, tuan-tuan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itulah ungkapan kita siang malam pagi petang. Aku rada Tuhan, aku adalah Allah Azza wa Jalla. Aku rada Islam agamaku. Aku rada Muhammad Rasul kepadaku. Ini ungkapan penyelamat kita. Bagaimana bersabda, siapa yang ucap kalimat itu dalam hadis Muslim, wajabat lahul jannah, syurga menanti dia. Syurga menanti kita, tuan-tuan. Kerana kita rada Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Nabi Muhammad Rasul kepada kita semua. Itulah kekuatan kita. Saya bercakap pada tuan-tuan, walaupun tajuknya ada Istiqamah Ramadan, tapi saya nak bercakap dalam apa saya nak sampaikan. Minta maaf Tuan Imam kita. Sebab inilah perasaan saya. Inilah apa yang saya renung dalam hati jiwa saya. So kita nak tengok kita hidup dalam keselamatan, dalam keamanan, dalam kebahagiaan, dalam kedamaian, dalam ketenangan, dalam keredaan. Itu kita nak tengok. Karena sifat-sifat itu memang sifat kita. Tak ada orang nak kehancuran, tidak ada. Tak ada orang nak kepada kebinasan, tidak ada. Yang kita mahu dalam hidup keamanan, kedamaian, ketenangan, kebaikan, keselamatan dan keredaan. Itulah harapan kita pun. Itu kita minta pada Allah SWT. Sampai bila-bila itulah yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Al-Baqarah 201. Ya Tuhan kami, berikan kami dunia yang membahagiakan kami. Satu. Ya Tuhan kami, berikan akhirat yang membahagiakan kami. Dua. Yang ketiga, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari api neraka membakar-bakar. Lengkap permintaan kita. Tuan Imam dibaca dalam doa selepas solat, kita aminkan. Dan kita tak kurang bacaan doa kita sepanjang waktu pun. Itulah bacaan kita. Orang Melayu kita, doa tu memang dinanti. Kalau imam baca panjang sikit, tak sampai Rabbana, malah dia. Bila tu imam nak berhenti ni? Bila imam sampai Rabbana atina fid dunya hasanah, senyum dia. Sebab apa? Nama dia tu jamuan sekejap lagi. Kalau imam sambung sikit lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzaban nar rabbana zalamna. Tak sambung lagi, dia kata menatai itu iman ni. Baik ngong sungguh. Sambung lagi. Bukan orang Masjid Thaibah, Masjid Afrika. Jauh daripada Malaysia. Sekurang kita faham maksud Rabbana Atina, satu maksud yang tersurat. Kita minta dunia membahagiakan kita, akhirat bagi kita, bahkan kita tak disentuh api neraka di padang mahsyar. Ini harapan kita, tuan-tuan. Kerana bila sampai ketika masanya, kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak tahu kat langit sampai bila. Dunia tak kita pegang sampai bila. Sampai ketika masanya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernafas akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketikanya, aina takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruj musyayyadah. An-Nisa 78. Di mana berada kamu sekalipun, bila sampai masa, Allah akan ambil nyawa kamu. Balik pada Allah Azza wa Jalla. Tengah sehat, tengah kaya raya, tengah keadaan kita begitu hebat, walaupun umur muda, sampai masa, kata Allah Azza wa Jalla, kamu akan balik kepada aku, wahai manusia. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsum ma kasabat wa hum la yuzlamun. Al-Imran. Dan kata Allah, ingatlah, bertakwa pada Allah, satu hari turja'una, bila kamu akan dikembalikan kepada Allah. Mana mati, apa yang berlaku, kata Allah Azza wa Jalla, yang berlaku, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kamu akan dihitung, dikira, dinilai amal kamu. Kamu akan dihitung oleh Allah. Mahkamah Allah bersidang, tuan-tuan, jangan main-main. Akan bersidang untuk menilai amal kita, kebaikan, keburukan kita. Hakimnya, tuan-tuan tahu siapa hakim? Allah Azza wa Jalla. Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan. Itu hakim yang maha agung. Kita di pada masyarakat, apa keadaan kita? Kita OKT. Dalam bahasa dunia, orang kena tuduh. Tak bercakap, tak bersuara, tak senyum, tak ketawa. Orang kena tuduh. Mana boleh bercakap dengan mudah-mudah, senyum, ketawa, tak, duduk 2 jam 2 jam. Itu OKT. Tak ada pengalaman ke? Saya tak ada pengalaman juga. Tapi tengok dalam mahkamah, OKT. Di padang mahsyar kita tak bercakap, tak bersuara, tak senyum, akhirnya diam, silbahasa. Itulah kita. OKT, tuan-tuan, kita ni. Pendawaraya siapa? Pendawaraya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dulu catat amal kita, baik dan buruk. Ma yanfudhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 14 kan. Allah sebut kepada kita, itu malaikat catat amal kamu, dialah pendawaraya kamu. Allah akan angkat malaikat pendawaraya kepada kita, didakwa kita kembali. Mahkamah akhirat, apa saksinya? Dalam mahkamah ada hakim, ada pendakwa, ada saksi. Apa saksinya? Saksi, tuan-tuan, anggota kita sendiri. Tangan mula bercakap, kaki mula bersuara, telinga mula berbicara, mata mula berkata-kata. Itulah saksi kita. Ni bercakap ni, tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin 65. Allah sebut kepada kita, di padang mahsyar nanti, tangan mula bercakap, kaki mula bersuara. Inilah anggota kita, tuan-tuan, bercakap. Tangan ialah yang menulis, bicara yang tak elok,
tangan yang memberi, tangan yang derma, tangan menipu, tangan rasuah. Ini semua cakap. Kaki pun sama. Ialah kaki yang dulu tempat maksiat, kaki ke masjid bercakap. Saksi yang tak boleh menipu. Saksi saya, anggota saya, tuan imam kita, saksi dia, sebab itu anggota badan dia. Dr. Syed kita, saksi dia, apa yang dia ada. Tangan, kaki fizikalnya. Saya punya saksi tak akan tipu saya. Ruslan, kaki dahulu kamu masih hidup, agaknya penuh masa dengan jalan kejahatan, malam, siang, pagi, petang. Tak ke masjid walaupun sesaat. Kaki bercakap. Tangan kamu, tangan itulah yang tunggu orang tak pasal-pasal. Tangan yang terima rasuah tak pasal-pasal, contohnya. Ataupun tangan yang pegang Quran, tangan suka berderma bersedekah. Tuan-tuan, ini saksi. Dah kalau hakim Allah, pendara para malaikat, kita oketi saksi anggota badan kita, apa buktinya? Untuk hukum kita ada bukti. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Isra, Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Baca amal masing-masing, itulah menjadikan kamu selamat atau tidak pada Allah nanti. Saksi kita, anggota kita, ada bukti seperti tulisan catatan amalan kita masing-masing. Allah akan beritahu, baca masing-masing, inilah buktinya. Kebaikan kamu, kejahatan kamu, itulah mahkamah akhirat, tuan-tuan. Menakutkan. Tapi kita tak bicara benda macam ni. Sebab itulah menjadi fokus kita. Bagaimana? Ini baru tajuk. Tadi baru mukadimah. Intro kata orang Jawa. Orang kata kapur. Introduction itu orang kata. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah kita hidup ini. Kita nak cari satu jalan hidup yang memberikan kita kebahagiaan. Hidup yang membahagiakan, bukan mencelakakan. Hidup yang menenangkan, bukan menyusahkan. Hidup yang diradai, bukan dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana pun kita dengan alam dunia yang terbentang ini. Sebab sampai satu ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Langit tak terjunjung selama-lama, bumi tak pejak selama-lama. Itu kenyataan. Maka jawapannya ialah kita nak hidup dalam istiqamah dalam beramal. Istiqamah dalam beramal. Tuan-tuan, terkait dengan tajuk malam ini, Ramadan lah. Tajuk kita istiqamah selepas Ramadan. Tidakkah Ramadan, tuan-tuan, satu bulan penuh berseribu satu nikmat? Ramadan bulan keampunan, Ramadan bulan rahmat, Ramadan bulan pahala, Ramadan bulan keberkatan, Ramadan bulan keampunan. Batu Ramadan bau ni, tuan-tuan, Ramadan yang mendidik kita dengan pahala yang mencurah-curah, dengan keampunan yang berterusan, dengan rahmat yang begitu banyak sekali. Ramadan sebulan baru ini kita boleh recall balik, baru sebulan lepas Ramadan, 23 lepas Ramadan, kita boleh tengok balik. Saya, Tuan Dr. Syed, Tuan Imam, tua kita, semua kita, dengan Ramadan kita buat apa, tuan-tuan? Tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, rukuk, sujud, bersedekah, baca Quran, bertilawah, semayang tarawih, semayang sunat, qabliyah, ba'diyah, datang ke masjid berjemaah sampai tengah malam. Betul tak? Awal pagi bangun, tahajud dulu, belum bersahur, Allahu Akbar. Air mata tumpah malam siang, mohon keampunan dalam sepanjang Ramadan. Tangan diangkat, manusia minta pada Allah kerahmatan. Betul tak, tuan-tuan? Macam tak percaya saya, tuan-tuan ni. Yang angguk 2 orang punya belah sini, lain tak angguk dah. Itu kenyataan. Ramadan sebulan kita hidup dalam suasana penuh dengan 1001 nikmat.
bersengkang mata kurang tidur. Pukul 4 dah bangun untuk sahur dan bertahajudlah seawalnya. Ambil wudu, ampas jadah, Allahu Akbar, 2 rakaat, 4 rakaat. Mohon keampunan. Hadir ke masjid, datang berjemaah pada jam subuh, berpuasa siang hari, Quran dibaca, macam-macam amalan. Tuan-tuan perasan ke tidak? Satu ibadat yang membina hati kita, menjernihkan jiwa kita, menjernihkan hati jiwa kita dan membangun keimanan kita. Alhamdulillah, saya yakin saya bercakap dengan positif ini sebab saya dengan Tuhan kita sama perjalanan kita. Baik malam kesih Ramadan, itulah kita. Ta'adan maghrib masuk dah sampai untuk buka di masjid setengah-setengah. Ta'adan isyak kumandang dah sampai depan masjid nak sembahyang isyak berjemaah. Kita azan ataupun nak teruskan. Oh begitu, boleh Mak kita marah. Majelis Islam tak marah Kita di Selangor, kita minta Jais kata kena azan. Kalau tak azan, pengusi cubulah kena. Ya, penceramah selamat, tak ada masalah. Jadi Kelantan alhamdulillah terus boleh. Contoh sekalian, bulan membina hati nurani kita. Dengan pahala melimpah ruah, kebaikan kita cari, dosa terampun. Saya nak lambangkan tuan-tuan, Ramadan bulan yang penuh keberkatan insya-Allah. Hati kita lembut, iman kita makin bercahaya, jiwa kita makin baik, akhlak kita makin mulia, ibadat kita makin sempurna. Allahu Akbar. Bahkan itu jamin Nabi kepada kita, Ramadan sebulan. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap rahmat Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya. Dosa terampun. Ramadan boleh menambahkan pahala. Amal sunat, pahala wajib. Amal wajib Allah ganti 10 kali ganda pahala. Doa-doa Allah mudah terima. Da'watus shaimi la turad. Orang berpuasa doanya Allah tak tolak, Allah dengar, Allah terima. Jadi makna apa tuan-tuan? Ramadan bulan melatih kita dan kehidupan kita. Sebutkan tadi, tak ada isyak pukul 8.30, pukul 8 dah sampai tengah masjid, betul tak? Menanti azan sebab nak sembahyang isyak tarawihnya sekali. Tarawih bukan 8.20, setengah-setengahnya sampai jam 10.30 malam. 8 pun 8 lah, yang penting solat tarawih tu dibuat sampai jam 9.30, 9.40. Bertahan dia. Jam 4 dah bangun untuk bertahajud 2-4 rakaat sampai jam subuhnya menanti untuk sembahyang berjemaah pula. Cantik sekali tuan-tuan Ramadan. Membina kehidupan beragama kita. Soalnya sekarang ini ialah, apakah Ramadan sekadar 1 bulan? Selepas Ramadan selesai segala-galanya? Tidak. Ini kita nak cakap pada malam ini. Ramadan tuan-tuan ingat, 1 bulan yang ada kaitan dengan bulan Syawal. Bulan Syawal ada kaitan dengan bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ada kait dengan bulan Zulhijjah. Zulhijjah terkait dengan bulan Muharram. Muharram terkait bulan Safar. Bulan Safar terkait dengan bulan Jumadal Ula. Bulan Jumadal berkait dengan Jumadal Akhirah. Sampailah kepada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan kemudian datang semula. Dia berkesinambungan, sambung nyambung. Patutlah kita tengok secara mudah. Ini secara mudah, cara mudah kita fikir. Bulan Ramadan, tuan-tuan buat ibadat sekian-sekian, buat sunat. Ini Syawal ini kita buat juga. Tadi kita cuma maghrib, isyak kejap lagi, besok pagi subuh jemaahnya, contoh. Mana apa tu? Maknanya bulan ke bulan ada kesinambungan. Tak maksud Ramadan sebulan rajin, lepas Ramadan habis ghaibul ghuyub. Tak betul. Kalau ada orang Ramadan rajin, Ramadan datang ke masjid, lepas Ramadan tak
muncul wajah di masjid, ini orang Jawa kata something wrong. Masalah belum isyak datang masuk, dia tunggu dah waktu isyak. Dah masuk Syawal, isyak berkumandang, dia tak tahu di mana pergi. Ada kedai kopi, dok kena teh tarik, pergi Shanai. Lepas tu darah tinggi macam mana? Di mana kita? Jadi sesuai tuan-tuan bukan nak tegur, nak bagi tahu, nak ingatkan. Sebab itulah Ramadan satu bulan mendidik kita. Saya tengok satu kacamata muda. Ini daripada guru kami masa belajar dulu. Saya ingat lagi. Saya dengan Dr. Said, kami pernah belajar universiti yang sama di Riau. Beliau dengan guru beliau, saya guru saya. Saya ingat guru kami masa mengajar kami dalam bab berkait dengan amalan lah. Tapi dalam tajuk dia khusus tentang hadis. Kata mereka, salah seorang guru itu saya ingat dalam ucapan dalam kelas daripada mengaji sampai sekarang dah 45 tahun, saya ingat lagi. Tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Dia kata sebenarnya ibadat Ramadan itu adalah merupakan pembuka kepada seluruh kehidupan kamu. Miftah al-hayati, itu bahasa Arab lah, kunci kehidupan. Kata guru kami, saya ingat lagi orangnya daripada Syria, guru kami dalam hadis, namanya Dr. Abdul Bakar. Masih ingat lagi, dah boleh masih ada sampai sekarang ni. Kalau siapa-siapa yang boleh buka FB, tulis Dr. Abdul Bakar, dia lah orangnya. Dah usia 80 lebih kurang sekarang ni. Saya duduk follow beliau sebab dia FB agak bagus banyak tulisannya. Saya follow sebab sekarang ni. Dia kata macam tu. Ramadan adalah pembuka kehidupan kamu. Miftahul hayati, kunci kehidupan. Sebab apa kata dia? Ramadan melatih kamu untuk tunaikan ibadah secara konsisten. Sebenarnya kamu bertasbih ke, bermunajat ke, doa ke, sembahyang sunat ke, tahajud ke, semua itu baca Quran adalah satu latihan untuk berterusan pada hari-hari mendatang. Stop kat Ramadan. Nampak? Jadi kita, tuan-tuan sekalian, kalau boleh kita tengok baliklah. Saya nak bercakap untuk saya, bukan orang lain. Saya tahu saya punya ada kelemahan, saya ada kelemahan dan kekurangan, saya tahu. Tapi saya nak baiki kelemahan saya. Saya tak ada hidup dalam kelemahan selama-lamanya. Contohnya, kalau kita faham Ramadan bulan membina didik kita. Jadi kalau aku selepas Ramadan, aku rajin baca Quran Ramadan, kena rajin lepas Quran lepas Ramadan. Kalau aku boleh bangun tahajud pukul 4 pagi Ramadan, kenapa tidak Syawal bangun 4:30 pagi juga contohnya? Lewat sikit lah. Ataupun awal lebih kurang, sama. Aku Ramadan boleh hadirkan masjid maghrib sampai isyak, sampai tarawih, sampai 3 jam. Kenapa tidak Syawal dan Zulqa'dah aku boleh sampai masjid awal? Aku Ramadan, aku boleh berdoa dengan khusyuk penuh keinsafan, hatiku menangis dengan doa yang panjang. Kenapa tidak lepas aku doa benda yang sama, minta kepada Allah begitu rupa? Aku Ramadan, aku boleh bersedekah dengan begitu khusyuk, tawadhu', boleh menyumbang. Kenapa lepas aku tak boleh menyumbang, bersedekah dan berterusan bersedekahnya? Tanya balik. Sebab kita dalam hidup ini kita nak istiqamah. Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulan awal utama kita malam ini ialah Ramadan bulan mendidik, membina, membangun pribadi kita, amal kita, ibadah kita. Tahniah. Terutama Ramadan kita mohon keampunan. Ramadan kita menangis, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya sendiri, saya pun sama. Saya angkat tangan pada ke langit, mohon keampunan kepada saudara saya selama ini, kesalahan saya kecil ke besar. Saya mohon keampunan, air mata tumpah jam subuh nak buka puasa, jam tengah hari, jam petang. Ya Allah, ampun dosa aku lepas jabatan. Maka saya juga dalam keadaan yang sama,
kekalkan keampunan Allah pada bulan sebuah Ramadan. Maksudnya apa? Saya tidak akan mengulangi dosa-dosa lama saya. Saya tak akan ulang dosa lama saya. Sebab apa? Saya mohon keampunan sepanjang Ramadan. Kalau saya dosa dengan adik-beradik contohnya, tak tegur abang kakak, tak tegur adik kandung, dah berpisah kasih, aku menampun pada Allah, maka lepas Ramadan cantumkan balik hubungan yang putus tadi. Bina hubungan yang baik bersama kakak adik-beradik kita yang telah kita putus hubungan contohnya, ataupun kawan-kawan sekampung. Dengan pamak aku tak bertegur dah 3 tahun, dengan paleh tak bercakap dah 2 bulan contohnya, dengan orang sebelah rumah aku maki hamun macam malam macam-macam. Kita Ramadan kita minta ampun pada Allah, minta diampun. Maka lepas Ramadan jangan ulang balik kejahatan dosa kita. Itulah sifat istiqamah kita. Saya sebut tuan-tuan, inilah yang kita nak bina sebenarnya. Bila istiqamah kita tak sampai teras kehidupan kita, insya-Allah rezeki menanti kita insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kalau kata Al-Imam Al-Hasan Basri rahmatullah, seorang tokoh yang hebat. Apa kata Basri rahmatullah Azza wa Jalla, dia kata apa? Dia kata manusia tidak akan dapat kepada 3 perkara dalam 3 keadaan. Manusia tak akan dapat kebaikan dengan 3 keadaan. Tulis ini boleh jadi soalan kuis. Dah Ustaz umumkan, maka tanya dia. Jangan tanya soalan ini, dapat jawab lah tu. Tapi kalau tanya tak apa, soalan bonus. Manusia tak akan dapat kebaikan dalam 3 perkara. Illa min salasati umur, kata sama sekali. Yang pertama dia kata apa? Kebaikan hanya dicapai bila orang itu segera bertaubat. At-ta'jilu ila taubati, bukan at-ta'jil, ta'jil tangguh, at-ta'jil segera taubat, dapat kelebihan kebaikan. Kata sama sekali ini sambil kata ulama, 3 perkara dapat. Yang pertama, seorang yang segera bertaubat, buat dosa saja itu bertaubat tanpa menangguh. Maksudnya apa? Dia mohon keampunan Allah Azza wa Jalla by cash. Sebab itu Allah perintah kita macam tu. Apa kata dalam ayat Al-Quran? Contoh kalau kita tengok Quran banyak ayatnya. Saya ambil ayat surah Az-Zumar 23. Az-Zumar 23 Allah kata apa kepada kita? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Hei hambaku yang bersalah, yang dosa, jika engkau buat kesilapan dosa, jangan putus asa dengan aku, segera minta ampun. Aku ni Tuhan kamu yang maha pengampun. Tengok, untung kita bila segera bertaubat. Kata Imam Ghazali, Imam Abu Basri, dapat kebaikan hidup, segera bertaubat. 1. Yang kedua, kita segera bina hubungan yang putus. Kita bina hubungan yang putus. Mana hubungan yang retak belah, kita bina balik. Hubungan dah retak belah, kita cantumkan kembali. Hubungan yang retak pecah, kita cantumkan kembali. Sebab apa? Sebab barakah ada sebalik hubungan yang baik. Orang yang suka putus ar-rahim, suka bertengkar, tidak akan selamat. Maka Nabi berjanji, orang putus hubungan, kata Nabi apa dia? La yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tak akan ke syurga orang putus ar-rahim. Hubungan adik-beradik ke, hubungan saudara mara, hubungan kawan sekampung, hubungan kawan setaman, hubungan kawan semajik, kalau putus hubungan kan berbalak, tak ke syurga. Nabi sebut, bahaya tu. Bahaya tu tuan-tuan, tak ke syurga kerana putus hubungan. Seperti Islam ni tak nak kita hidup keadaan berbalah. Tak perlu caci maki orang, tak perlu kata kat orang, tak perlu. Tak perlu dendam kat orang, tak perlu. Orang lebih sikit, syukur kepada Allah, doa kena kebaikan. Jangan pula orang lebih sikit, kita demam tak lepas 3 malam. Contohlah ni,
Orang lebih sikit pada kita, baik harta, baik kekayaan, kita 3 bulan tak demam. Apa ni, tak tidur. 3 bulan saja tak tidur. Pasal apa kawan aku lebih pada aku ni? Pangkat lebih ni, tak payah dendam dengan orang. Tak payah maki hamun orang, tak payah dendam dengki, tak payah. Caci pun tak payah. Sebab Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, laisa bimu'min, tidak orang tidak beriman, orang yang jadi macam mana? Orang yang ta'an al-fahsh al-badhi, orang suka melaknat, mencaci, memaki, menghamun. Nabi kata bukan orang beriman. Bahaya tu. Jadi kita nak ambil kedamaian hidup ini. Ini Ramadan hati kita, tuan-tuan. Kita cantumkan balik hubungan dah retak tu, baik keluarga termasuk rakan-rakan kita semasjid. Rakan semasjid pun kadang-kadang begitulah yang berlaku. Kawan tu masuk belah kanan, dia masuk belah kiri. Kawan tu masuk depan, dia belah belakang. Tuan tua kawan tu belah kiri, dia belah kanan. Kawan tu bangun, dia duduk lagi. Kadang-kadang berlaku. Bukan apa hibah, berlaku di Kuala Lumpur. Kawasan ini selamat, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab ini hati yang tak berapa nak ceria dan bahagia. Dendam, dengki, caci, maki sampai kepada perbalahan. Islam tak pernah ajar macam tu. Cantumkan balik. Walaupun dah retak 10 tahun, cantumkan balik. Walaupun dah berbalah 12 tahun, cantumkan balik. Hulurkan salam kemaafan dan minta kemaafan. Allah meradai kedua-dua insya-Allah. Dua, yang ketiga kata Al-Hasan Basri, orang dapat kebaikan di samping dia ada segera bertaubat dan tak putuskan rahim, cantumkan beban segera hubung rahim. Yang ketiganya ialah kata al-imam, orang yang istiqamah dalam beribadat. Istiqamah dalam ibadat. Orang tu istiqamah. Mana dia buat ibadat secara konsisten, berterusan. Sama-sama. Kecil pun dia buat, besar dia buat. Makna secara konsisten. Istiqamah. Sebab Nabi bersabda, ahabbul a'amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Hadis Muslim. Amalan Allah paling suka kalangan hambanya sikit berterusan. Buat tak banyak tapi berterusan. Sembahyang duha 2 rakaat tapi berterusan setiap hari. Bangun tahajud 2 rakaat tak banyak pun tapi berpanjangan sepanjang masa. Itulah amanah ilmu kepada kita, tuan-tuan. Nabi sebut tu, Allah paling suka orang yang buat ibadat berterusan walaupun sikit. Teruslah ibadah, alhamdulillah. Maka yang ketiga kata Sabasri ialah orang tu buat ibadat beristiqamah. Ini harapan kita. Saya boleh tengok masjid tuan-tuan di awal sampai tadi. Saya mudah tengok dah dalam FB-nya Masjid Tayyibah ni semenjak 2-3 hari ni. Sepertilah juga saya macam tu bila saya pergi ceramah satu kawasan yang tak pernah sampai, saya akan buka FB. Masjid ni ada ceramah, dan ceramah adalah macam sebab saya tadi bila pengurusi imam minta saya ceramah, saya tanya live ke tidak, sebab saya tahu ada live sebelum ini. Takkan bila aku ceramah tak ada ceramah, ada tak live pula malam ni, kesianlah. Itu saya minta, bukan minta, tanya. Saya tahu walaupun masjid nak kena usaha cara lebih hebat lah, kena pasang apa ni sistem dah, sekian dimaklumkan. Ini komang sangat lah ni. Ini tahun 70-an ni, tuan-tuan ni. Marah tu saya kat saya, nak saja ni, nak cabar ni. Sebab Kuala Lumpur surau pun, tiba Kuala Lumpur sekarang ni, dia sistem dah. Tak ada dah pegang-pegang ni, boyo hayam ni, jatuh, tumbang, tak kena cara tu. Ya. Sekian dimaklumkan juga. Ya. Dunia macam tu, dunia medsos. Kalau orang boleh menyanyi live 3 jam, kita ceramah 3,5 jam live kan juga. Kalau boleh benda karu 2,5 jam, kita buat ceramah forum, sampaikan kepada masyarakat. Tak dengar pun sampaikan. Kita kena hebat. Baik, istiqamah. Tuan-tuan sekalian, dah masuk masa kecederaan. Seperti imam tua kita dah 5 kali dah pegang lutut. Itu yang tak tahan tu. Seperti itu imam tua, Dr. Said, dia dinding tak apalah, dia melekat kat situ. Ya, yang belah kiri ni saya tengok 3 orang dah mula picit tangan. Dia ada orang tu tanda-tanda nak kena berhenti lah tu. Penceramah kena faham.
Dia kena maki tak pasal-pasal pula. Ini mari ceramah Kuala Lumpur jarang-jarang balik, ceramah 2 jam. Ish, tak boleh panggil lagi kali. Saya kena faham tuan-tuan sekalian. Dan kita cakap dalam hati-hati. Sikit lagi. Saya cakap tuan-tuan demi Allah, saya tahu saya tidaklah ada ilmu yang banyak untuk bercakap. Tapi saya tengok dalam kacamata saya, sebab saya nak hidup ini penuh dengan keberkatan. Kita nak menghadap Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan. Nak menghadap Tuhan. Nak bawa apa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan tinggal kekayaan harta, pangkat, nikmat, rezeki banyak, maka kita tinggalkan. Anak 10 orang kita tinggalkan. Yang kita bawa ialah amalan kita masing-masing. Hadis daripada Nabi Sahih Qudsi, riwayat Imam Tirmizi, Nabi sebut kepada kita apa dia? Nabi berkata, Allah berfirman, qala ta'ala, sampai di padang mahsyar nanti, kata Allah Azza wa Jalla, "I'tuni bi a'malikum wa la ta'tuni bi ansabikum." Hadis kursi. Yani hadis kursi, hadis yang Nabi bagi tahu dalam konteks wahyu Allah. Ma kana min rasul wa ma min Allah. Itu hadis kursi. Lafaz Nabi makna pada Allah Azza, itu hadis kursi. Lafaz Nabi makna pada Allah, oleh wahyu pada Nabi. Itu hadis kursi. Nabi kata apa? Allah berfirman pada masyarakat nanti kepada kita, "I'tuni bi a'malikum." Hei hambaku, datang bawa amalan. Ini kata Allah kepada kita. "I'tuni," datang kepada aku dengan amalan. "Wala ta'tuni bi ansabi," jangan datang bawa keturunan kamu. Kekayaan kamu tak nak tengok hari ini, kata Allah. Itu bukan tempatnya. Hari ini datang dengan amalan. Saya dengan amalan saya. Anak saya dengan amalan saya, amalan dia. Tuan Imam kita dengan amalan dia. Pada hari tak ada bantuan kepada kita, tuan-tuan. Kita boleh bantuan masa dunia. Sakit demam ada orang tolong kita, sekampung, setaman. Dan imam sakit, orang ramai datang, jar imam, tolong hantar imam ke hospital. Contoh, imam bukan doa sakit ni. Tabiat macam itulah kita sebagai masyarakat. Kita kenal imam kita ada khidmat yang begitu lama dengan kita. Orang baik, imam tak sihat, orang datang ziarahi. Bawa ke hospital, datang duduk sama imam, beri doa macam-macam, makan doa. Betul tak? Itu dunia. Kita susah hati, anak ada, anak tolong si ayah, si ibu dia. Ada kesempitan, ada orang tolong kita. Dunia ada, bukan tak ada, ada. Tak banyak sikit ada, tapi akhirat tidak ada. Yang ada ialah kita dengan amal kita masing-masing. Anak kita tak kenal kita daripada masyarakat. Walaupun itu ayahnya yang pernah pelihara sampai puluhan tahun, itu ibu yang pernah didik sampai begitu dewasa, sampai lahirkan sampai dewasa, walaupun itu kakak sulungnya, itu adiknya, di pada masyarakat ada semua itu. Masing-masing kita dengan amal kita masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Kata Allah Azza wa Jalla, itu kita berlepas diri semua. Anak tak kenal si ayahnya lagi, abang tak kenal adik kandungnya, mak tak kenal anak kandungnya. Masing-masing berada dalam keadaan ikut amal masing-masing. Aku selamat tak selamat hari ini. Di kulli imri'in minhum yawma idzin sya'an yughni. Hari itu kita dengan amal masing-masing. Saya tak akan dikenal anak saya lagi. Oleh itulah abang Long, kakaknya, adiknya yang saya pernah pelihara puluhan tahun dengan dadapan saya kasih, di pada masyarakat saya, seorang saya dengan amal saya. Anak tak kenal si bapaknya, si babanya, walaupun dulu bapa, mama tak kenal dah. Ini kenyataan, tuan-tuan. Ketika itu amal kita masing-masing. Amal macam mana tu? Amal kita istiqamahkan itulah. Kita terus berterusan dalam amal salah. Kecil ke besar, teruskanlah mudah-mudahan. Dan tuan-tuan sekalian, harapan kita bersama insya-Allah. Masjid tuan-tuan ini pengkalan besar. Saya sebut masuk tadi, bila saya masuk tadi saya nampak cuacanya tenang, mendamaikan, membahagiakan. Tengok mimbar mulai macam cantik indahnya. Ya, kalau khatib baca khutbah 3 jam pun habis, tak ada masalah tu. Segar nampak imam, nampak timban dengan kapet pun begitu indah.
ya, dengan penceramah bunga-bunga pun tenggelam muka penceramahnya. Ya, kalau penceramah rendah sikit, Dr. Said boleh tak? Saya rendah sikit ni, betul ni, tenggelam dengan bunga ni, sikit dimaklumkan. Ini tanda ketenangan lah tu. Bunga mendamaikan, menenangkan. Tapi sayang bunga mati. Kalau bunga hidup lagi mendamaikan. Tak apalah, inilah tempat kita. Tempat ilmu, tempat kesatuan hati, tempat kita mendamaikan kehidupan. Tempat membina keimanan tempatnya. Kita bina hubungan yang lebih akrab, yang jauh kita rapatkan. Kita bina dengan hati yang beriman pada Allah. Dengan ilmu, saya tengok tadi. Lebih kurang separuh daripada penceramah saya kenal. Ustaz Zulkarnain Hasan ada kan sini kan? Dan ramai cocok. Tuan-tuan sekalian, Dr. Said sendiri di sini sebagai tempat beliau. Semua ini mendamaikan kita insya-Allah. Menyebabkan insya-Allah hati yang sakit akan bercahaya, hati yang dah parah mati akan hidup semula, jiwa lumpuh akan Allah berikan ketenangan semula. Amin rabbal alamin. Terus tuan-tuan, insya-Allah kita hidup, kita nak kembali pada dengan keimanan, keamanan insya-Allah. Saya doakan mudah-mudahan untuk malam ini sekadar saya mampu, yang saya dapat sampaikan, tak lebih tak kurang itulah yang saya mampu. Saya doakan semuanya membawa kepada pintu kerahmatan, keberkatan buat kita insya-Allah. Bukan kita peribadi, seluruhnya, anak-anak kita pun sama, keluarga kita pun sama, semua dalam kebaikan, kerahmatan, keamanan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla insya-Allah. Teruskanlah, mudah-mudahan cahaya iman terus memancar dalam hati kita, cahaya takwa terus berada dalam hati jantung kita. Amin rabbal alamin. Penghujungnya, satu rahsia besar dalam kita nak beramal, kita pegang hadis ini, hadis Muslim. Nabi ajar kita bacalah, baca. Kita minta, kita tuan-tuan, dia begini, kita tak ada kekuatan apa pun sebenarnya, kita lemah, tapi Allah boleh berikan kita kekuatan. Antara cara kita doa kepada Allah SWT. Doanya kita semua maklum agaknya, semua tahu, tapi tidak mengamalkan, boleh jadi kurang mengamalkan. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Dia hadis yang lebih tepat kalau ikut kepada nas, itulah hadisnya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, ya Tuhanku, teguh Engkau Tuhan yang boleh membolak-balik hati manusia, teguhkan hatiku di atas ibadat kepadamu ya Allah, atas agamamu. Nampak tak? Kita minta Allah tegakkan kita, teguhkan kita, amal teguh, iman teguh, akhlak teguh, semua teguh, tak terganjak walaupun sesaat. Datanglah ombak badai, tsunami macam mana pun, kita tetap dalam keimanan, dalam ketakwaan. Ini harapan kita. Dengan kita minta siapa? Pada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Kita doa bersama sekali, 2 kali. Kita tutup dengan doa tadi. Mudah-mudahan Allah berkati. Amin rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Sekali lagi dengan khusyuk tuan-tuan, dengan khusyuk Allah sedia menerima doa kita, jangan bimbang. Suatu Nabi bersabda kepada kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Doa sungguh-sungguh, yakin Allah akan terima doa kamu. Itu Nabi perintah macam tu. Doa sungguh-sungguh dan yakin Allah terima doa kamu. Penuh keyakinan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Amin rabbal alamin. Itulah sekadar pertemuan kita pada malam ini, dan penghujung saya akan tutup dengan sedikit bacaan doa. Amin rabbal alamin. Al-Fadhil Ustaz Faiz dah sampai ke belum? Dia ada ni, dia daripada Macang kan, dia saya kata daripada Macang kawasan saya, dia cuma kawasan saya pula malam ni, tapi tak apalah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa
وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu hidayah, wat-tuqa, taqwa, wal-afafa, marwah yang terpelihara, wal-ghina, kekayaan melimpah ruah. Allahumma nawwir qulubana bil iman, cahayakan hati-hati kami dengan keimanan. Allahumma a'inna ala zikrika, tolonglah kami ya Allah untuk kami ingat kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan elu ibadat kami kepadamu ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dalam iman, wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, ya Allah, rezekikan kepada kami pasangan hidup kami, bahkan keluarga kami ya Allah, qurrata a'yun, menenangkan perasaan jiwa raga kami, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami keluarga yang bertakwa menjadi contoh kepada keluarga yang lain. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terimalah amal-amal kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya Tuhan kamilah kepada kami ya Allah dunia yang bahagia, membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami, wa qina azabannar, dan jauhkan kami ya Allah dari bakaran api neraka-Mu yang membakar-bakar, menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, mohon maaf ada kesalahan bahasa, salah bicara.